Menarik soalan ni. Macam mana cara untuk tuan-puan tahu sama ada sesuatu emas yang anda akan beli tu murah atau mahal? Ramai orang bila dia mau beli emas, dia hanya tengok harga item, bukan harga per gram. Salah. Sedangkan cara yang betul adalah tengok harga per gram. Barulah kita tahu item tu berbaloi atau tidak untuk kita beli. Sebagai contoh, emas berharga RM10 bunyi macam, uish, murahnya, RM10 boleh beli emas, berbanding harga RM100. Tapi sebenarnya anda kena tahu dulu nilai itu akan dapat berapa gram emas. Ramai orang tergoda beli emas di TikTok dengan harga RM10 dapat 0.01 gram. Sedangkan itu bermaksud untuk dapatkan 1 gram emas perlukan modal RM1,000. RM100 walaupun bunyi macam mahal berbanding RM10, tapi kalau anda boleh dapat lebih daripada 0.1 gram emas, bermaksud yang RM100 itu lebih murah harganya per gram. Di Public Gold, anda boleh menabung emas serendah RM100 dan tiada komitmen bulanan. Kalau ikut harga hari ini dapat 0.16 lebih kurang gram. Sebab itulah, sebelum beli emas, jangan hanya lihat modal yang diperlukan. Tuan-puan mesti tahu berapa gram yang tuan-puan akan dapat setelah tuan-puan bagi duit yang sudah kerja keras tu. Penting kan ilmu? Barulah anda boleh kaya dengan emas. Kalau anda memulakan simpanan serendah RM100 untuk dapatkan item-item fizikal macam ni, isi beg biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus bertambah dengan ilmu. Follow for more tips.